Dah boleh nampak lah untuk bahasa Melayu. Yang paling penting dalam sebulan ni, jaga pemakanan, jaga tidur dan jaga ni masing-masing. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan anak-anak semua dalam program Tuition Masyarakat Tumas. Ini sebenarnya walaupun tak ada banyak apa, tapi sebahagian daripada sumbangan kecil dari pihak NGO saya untuk membantu dan juga bersama-sama untuk kita capai kejayaan sempurna SPM. Dan saya harap, saya doakan agar saya akan jumpa semua ni nanti pada tahun hadapan apabila kita sampaikan anugerah cemerlang kepada anak-anak semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. All the best, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.